Kemudian saya jumpa ada seorang Syekh Waliullah. Dia kata ni, hajat ni macam mana nak makbul? Saya duk minta kadang-kadang tak dapat. Dia kata, hang lupa, dia kata. Ingat, dalam suratul Fatihah tu ada doa. Saya kata doa macam mana? Dia kata hang amal macam ni, hang amal macam ni. Alhamdulillahirabbil alamin, Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yaumiddin, Iyyaka na'budu, Iyyaka nasta'in. Kan hanya dikau yang kami sembah, dikau kami minta tolong. Dia kata hang baca 7 kali. Ni tak ada dalam hadis tuan-tuan. Ni tak kata ni pula. Tak ada hadis, ada hadis. Ini kita tuan-tuan beramal dengan tok guru. Jadi dia kata, aku buat, aku dapat. Jadi macam mana dia kata? Bila sembahyang hajat habis, baca 7 Fatihah. Sampai iyyaka na'budu, iyyaka nasta'in, angkat tangan. Ya Allah, aku nak sesuatu. Dia kata Allah akan makbul hajat kamu. Kemudian sambung balik. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Tuan-tuan buat kan? Satu lagi saya nak apa lagi? Dia kata amalah, dia kata jangan lupa subhanallahil azim, subhanallahu wa bihamdihi. Allah suka kat kita. Bila Allah suka, minta apa pun dapat. Ada seorang telefon saya, "Ustaz, saya nak interview Ustaz. Macam mana nak bagi senang dapat?" Saya abang kat dia, "Anak, Allah suka, sebut macam ni. Subhanallahil azim, subhanallahu wa bihamdihi." Allah suka, nanti orang tengok tu dia akan suka. Nanti dia akan suka kan? Hang tak percaya buat dah. Kalau boleh pakai smart-smart, dia pun pakai smart-smart dengan tie. Nak masuk interview tu, subhanallahil azim, subhanallahu wa bihamdihi, subhanallahil azim, subhanallahu wa bihamdihi kan. Tiba-tiba dia berkata, "Okey, Cik Abdullah Khairi, sila." Kawan pun subhanallahil azim, subhanallahu wa bihamdihi, subhanallahul azim. Dia nak interview tu. Ketuk, dia kata, subhanallahil azim, subhanallahu wa bihamdihi. Masuk, ketuk, buka pintu. Dia pun buka. Subhanallahil azim, subhanallahu wa bihamdihi. Lupa bagi salam. Rupa-rupanya tuan-tuan, yang nak interview tu orang yang baik. Orang yang baca hadis. Dia kata, hang baca ni ke? Kalimatani khafifatani ala lisan wa habibatani ila rahman. Allah suka wa sakhilatani fil mizan, berat timbangan. Oh, hang baca ni supaya Allah suka. Aku suka hang datang. Amai duduk. Ni yang interview ni, hang mai duduk. Hang baca ni aku tahu supaya Allah suka. Aku suka hang duduk. Hang nak minta kerja kan? Saya nak minta kerja. Hang zikir ni tu, supaya Allah suka, senang. Tuan suka. Ya, aku suka hang. Okey, minggu depan mai kerja. Terus dia telefon saya, "Ustaz, dapat Ustaz." Saya kata, "Dapat, alhamdulillah." Saya kata macam ni. Itu menunjukkan kelebihan. Ingat Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan, perkara ni berlaku 3 tahun dah. Rupa-rupanya dia dapat kerja tu, dia berhenti. Dia buka restoran dekat RNR sebelum kita sampai dekat Shah Alam. Satu RNR, nama apa tau? RNR sebelum sampai Shah Alam tu. Lalu kok Gatri. Apa dah? Alvina. Saya pun berhenti tuan-tuan nak buka puasa. Hari Isnin. Kita pun pergi tengok Cakotiau Utara. Kita pun pergi Cakotiau 2. Tiba-tiba dia tu keluar. Saya pun tak kenal. Ustaz. Dia bagi ustaz. Bila ustaz yang dalam hati aku, mesti free. Tahu dah. Dia tahu ustaz kenal saya tak? Tak. Ustaz yang bagi subhanallahil azim, subhanallah. Hang lah. Kata pi saya berhenti ustaz, saya buka kedai ni. Tuan-tuan, dia orang utara. Tuan-tuan pi Almina cari Cakotiau. Memang orang utara. Tuan-tuan jangan sebut nama saya. Memang kena bayar, tuan-tuan. Saya aja free. Saya tengok, ustaz nak apa? Cakotiau. Tak apa, saya buat special untuk ustaz. Saya pun duduk, dia angkat Cakotiau, tuan-tuan. Udang selalu 2 ekor, dia bubuh ni 8 ekor. Kita pun makan-makan. Dalam hati tahu dah, tiba-tiba nak pergi bayar. Tak payah ustaz, free. Saya kata, ya Allah, saya ada duit ni. Awak keluar duit ni duit ada ni nak bayar ni. Kan? Dia kata tak payah. Duit ustaz semua tu tak berguna bagi saya. Tapi ilmu ustaz tu berguna sampai sekarang. Sebab tu ini motivasi bang. Kita buat ibadat sekarang tuan-tuan. Walaupun saya cakap ni mungkin tuan-tuan rasa tak guna, tapi ada kesempatan esok bila kita nak mati. Mungkin tuan-tuan kita boleh sebut dengan apa yang kita suka dengan kalimah Allah Subhanahu Wa Taala. Amal sekarang biar jadi biasa.